Terdapat beberapa cara kaedah bagaimana skamer ataupun hacker mendapat memperolehi data kita. Antaranya ialah diri kita sendiri. Apabila kita menekan mana-mana pautan atau link dalam media sosial ataupun dalam mesej yang kita terima. Yang kedua, ada pihak yang tidak bertanggungjawab, tidak ada integriti yang menjual data kita. Terutamanya pihak-pihak yang mempunyai maklumat data kita seperti bank, syarikat telekomunikasi, syarikat insurans, apa-apa sahaja syarikat-syarikat di luar sana yang mempunyai data kita. Mana kata aku nak betulkan mindset kau daripada kau duk fokus kepada bank ataupun telco je, sebenarnya ada banyak lagi sumber-sumber lain yang tidak ada integriti. Cerita pasal tidak ada integriti ni dia ada banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah scammer atau hacker boleh mendapat data anda melalui dark web. Dark web ni adalah satu laman dunia dalam digital yang diduduki, yang dihuni oleh mereka-mereka yang kerjanya collect data anda seberapa banyak dia boleh collect. Macam mana cara dia collect? Melalui media sosial anda. Kau kan suka show off, kau kan suka tunjuk rumah besar kau kat mana, kita kau apa. Kau tak tunjuk nama sebenar kau, tapi melalui nombor kenderaan kau, melalui surat-surat dokumen yang kau tunjuk. Kau kan nak tunjuk kat semua orang yang kau dapat anugerah cemerlang, kan? Semua orang tengok hari jadi kau bila. Semua orang tahu hari jadi kau tak ada itu. Jadi untuk scammer atau hacker, dia cuma cari nombor belakang je. Nampak pula kau memang KL lah, dia dah teka dah memang kau phone 14 lah, tinggal cari 4 belakang je. Itu kerja-kerja dia. So ini merupakan 3 sumber bagaimana scammer atau hacker memperolehi data dan maklumat anda. Itu sebab nasihat saya, jangan tekan mana-mana link dan pautan. Yang kedua, jangan show off sangat dalam media sosial. Kau nak apa sebenarnya? Kau nak tunjuk apa? Kau seronok tunjuk kemewahan kau, kekayaan kau. Apa yang kau tunjuk itu hanya memberikan impak negatif dan juga keburukan kepada kau di masa akan datang. Jangan guys, jangan. Ini satu budaya yang harus dihentikan demi untuk kebaikan korang.